Kambing. Ambil lagi. Oh ya, apa khabar? Dah balik kampung belum? Dah, mana kampung? Tak tahu kampung mana. Kambing. Berapa ekor kambing? 5 ekor. Berapa ekor kambing hari ni tuan? Ini 5 ekor. Ni 2 last lah. Oh, ni 12. Lepas ni habis lah. Lepas ni habis dah. Ini tuan ni dari mana ni? Tuan-tuan daripada Negeri Sembilan ni. Order Negeri Sembilan ni? Memang family sini lah. Tahun lepas pun Datuk sini pun panggil kita orang juga. Oh, Datuk Amdan. Oh, satu kampung ke? Oh, dekat Kuala Pilah lah ya? Kuala Pilah, Taman Bahau. Bahau? Oh, tu kampung pakcik tu. Pakcik dari Bahau. Macam satu ekor ni berapa ringgit? Berapa ribu? Dan tu kalau buat harga kita tanya yang tokek lah. Okey. Berapa lama nak bakar ni? masih sikit lah. 3 jam. Sebab kita nak Ni 3 jam nak bakar ni? Ni. Nak kena siang sekali nak bakar. Yang ni dah masak belum? Ini belum lagi. Yang nak masak kan. Oh, belum masak lagi. Yang tu siapa? Tokek? Okey sana. Yang ni? Ini kita punya pekerja semua. Oh, pekerja. Okey. Ni pukul apa datang tadi? Berapa jam? 4 petang. Dari Kuala Pilah ke sampai sini? Daripada Bahau tadi. Daripada Bahau pukul 4 Bahau. Daripada Bahau pukul 11 lah. 11.30. Bahau tu spesifik kampung apa? Kampung apa? Bayai ke? Taman Bahau. Taman Bahau. Oh, memang di sana masak daging kambing ni lah. Ni rempah ni. Rempah ni semua daripada Alifat. Oh. Nah, ni tulang ni makan juga ke? Ni ada orang kumpul tu. Pihak masjid nak semua. Nak bakso. Oh, buat sup. Ya, buat sup Dia buat sup. Oh, ni belum masak lagi Belum. Ingat dah masak. Nama siapa ni? Nama saya Azizul. Azizul daripada Taman Bahau. Daripada taman tu berapa jauh? Taman Terusan Dekat Terusan Terusan Kuala Pilah ada depan lagi. Oh, depan lagi. Dekat Simpang 3 tu ke? Yang nak pergi Pekan Bahau tu. Kat situ ya. Ada apa sekolah? Ada apa yang sekolah Inggeris kat situ tu? ST Aiden. Aiden Aiden. Aiden. Okey, dah berapa tahun dah bakar kambing ni? Saya kerja ikut dia dalam 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ni agak-agak balik pukul apa ni? Ke tidur sini? Tak tahu lagi. Oh, tak tahu lagi. Tuan, boleh cerita sikit tentang kambing? Kambing ni memang sedap lah. Kalau apa? Cuba insya-Allah lah. Rempah ratus macam mana? Rempah ratus kita letak air rosemary, letak kaju. Ya, tuan. Ya, tuan. Assalamualaikum. Ya, sihat. Boleh sepatah 2 kata? Selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'aizah Batin kepada semua warga Bukit Indah insya-Allah. Minal aidi wal faizin kullu antum wa antum bil khair insya-Allah. Dah balik kampung belum? Alhamdulillah, kampung ni kita mulai kampung Melayu Di mana? Kampung Melayu? Kampung Melayu Alamak, jauh ya. Tak adalah merasa traffic jam. Okey, thank you. Okey. Ni kambing tulang ni nak buat sup. Ya, kita tinjau ke sana pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita tengok dekat VIP ya. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis.